Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke DBSS. Saya Akil dan hos anda pada hari ini. Pada Isnin lalu telah berlangsungnya pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 ambilan yang kedua. Jom kita lihat tentatif pada hari itu. Steel clashes, twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March to fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charge into fray, leave fear apart. Wah, meriah sungguh. Mari kita lihat sikit sebanyak ucapan dari pelajar, murid lagi berapa. Jom. Apa perasaan dan juga harapan puan apabila anak puan dapat masuk dalam sekolah ini? Pertama sekali, harapan saya semoga anak saya dapat belajar di sekolah bersama penuh ini dengan baik, dapat berdikari, dapat menuntut ilmu dan untuk kebaikan dia di masa depan lah, supaya dia punya future dia lebih cerah lah, insyaAllah. Dan juga harap dia tak homesick lah dekat sini, jumpa kawan-kawan yang baik dan guru-guru yang baik. Yalah, mula-mula masa terima dapat Syah ni terkejut lah sebab second intake kan, saya macam tak sangka lah dapat. Lepas tu kami daripada Selangor, so jauh kan. Mula tu berat hati jugalah saya nak lepaskan anak saya ke sini. Tapi sebab dia yang memang nak pergi, so I think saya ikutlah dia. Tengoklah macam mana, semoga yang baik-baik je lah untuk dia. Kan, harap-harap senior-senior dekat sini dapat bantu anak saya lah. Ni apa perasaan dan juga harapan Kak dapat masuk ke sekolah Sains Sultan Hajat Mashar ini? Terkejut. Lepas tu harapan semoga belajar betul-betul lah. And berjaya ke sekolah. Apa perasaan dan juga harapan cikgu terhadap belajar-belajar tingkatan 1 dan juga 4 ambilan kedua ini? Okey, first kali cikgu rasa gembira lah nak alu-alukan kedatangan kawan-kawan baru nanti. Lepas tu harapan cikgu harap yang second intake ni dapat sesuaikan diri cepat-cepat, dapat belajar rajin-rajin, lepas tu dapat have fun dekat Syah. Apa perasaan dan juga harapan adik? Perasaan saya gembira dapat sekolah kali ini. Saya nak membanggakan ibu ayah saya. Dapat kejayaan yang baik dan cemerlang. Against odds, rise, claim our field.